Question number 1 asks you to calculate the total work done. Awak kena tambahkan work done untuk setiap proses. Kita ada dua proses, which is isochoric and isobaric. So kira work done for isochoric. And then awak kena tambahkan work done for isobaric. Work done for isochoric kita dah establish adalah 0 joule sebab area under graph dia kosong. For isobaric awak boleh kira guna pressure times by change of volume. So pressure ni nak dapat dari mana pressure ni? Ambil lah untuk isobaric process iaitu 0.177 mega. Mega tu kena tulis kali 10 kuasa 6. Kalau tak ingat lagi by now tekan option 3. Cuma senti dia tak bagi so senti awak kena ingat iaitu kali 10 kuasa negatif 2. Volume final kena ambil dari sini isobaric je. So di volume final ni volume initial akan jadi 500 minus 300. Jadi awak akan dapat 35.4 joule. Okay, question number 2 asks you to calculate the total heat which is Q total. So awak boleh cari total heat using first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W. Tapi untuk cari Q total, awak perlukan work done total dan delta U total. Work done total kita dah kira dalam soalan 1. Sekarang ni kita kena cari delta U. So delta U awak kena kembali kepada konsep asal dia iaitu U final minus U initial. And U can be calculated using half FNRT. Tapi ni kena jadi T final and then dia kena tolak dengan half NRT initial. Lepas tu saya boleh factorizekan half FNR dapat dalam bentuk ini. Awak kena kembali balik pada flowchart awak. Okay, kita tak ada value ni untuk kira tapi kita boleh tengok delta T. Okay, temperature final adalah untuk bahagian terakhir iaitu ini. So inilah temperature final kita. And kita dah tulis kat sini temperature final adalah sama dengan temperature dekat sini iaitu temperature initial. Kita dah tahu yang temperature final adalah sama dengan temperature initial. So kalau saya let dia orang sebagai T dia orang akan jadi kat sini T tolak T. So bila T tolak T last jadi apa? Kosong lah. Sebab suhu dia adalah suhu yang sama. So last awak akan dapat delta U is equal to 0 joule. Okay, ataupun cara lain awak untuk describe benda tadi tu, awak tahu U is directly proportional to T. Jadi delta U is directly proportional to delta T. Tapi disebabkan T final sama dengan T initial, so delta T akan jadi kosong. So delta U pun akan jadi kosong. Boleh juga describe menggunakan benda ni. Jadi saya boleh substitute delta U is equal to 0 because temperature does not change. And then Q over T kita nak cari. Work done total is 35.4. Finally Q total is 35.4 joule.